Nak cerita kebetulan masa tu kawan pada bini aku jemput makan kat rumah dia, buat-buat kenduri kan. Dan kebetulan dia masak kurma ayam. Dan itulah salah satu pengalaman aku makan masakan kurma ayam yang aku rasa sangat sedap. Dan aku tak malu nak tanya, dia gunakan rempah apa? Jawapan dia adalah daripada rempah kurma Faiza. So macam yang aku pegang ni, rempah kurma Faiza. Dan selepas tu terus aku beli sampai sekarang dan aku gunakan sampai sekarang. Tapi macam mana pun, sama ada sedap ke tak sedap kan, dia bukan bergantung pada rempah semata-mata lah, tapi bergantung pada resepi yang digunakan. Cuma dia untuk lidah aku, rasanya Faiza ni memang kena dengan tekak dan selera aku. So pada korang yang berminat nak dapatkan rempah kurma yang sedap, aku cadangkan korang boleh gunakan rempah kurma daripada Faiza yang macam ni bila klik link yang diberikan. Okay, bye.